Maka di sinilah bermulanya perjalanan kami ke Mulu Pinnacles. Almost 8 hours in bus. Kami makan, kami tidur, kami makan dari kami tidur. Daripada cerah ke gelap almost 8 hours. Dalam 10:30 malam kami sampai ke KLIA. Memang penat gila. Lapar weh. Okey, kita makan dulu. Okey, lepas makan guys, kami ke level pelepasan dulu. Kami check in. Dan apa lagi? Cari surau untuk boom tidur. Sementara nak tunggu boarding time. Let's go Mulu. Tunggu kami datang. Apapun, this is the first picture we take at Miri Airport. Sementara menunggu Ohana crew, we and the team melilau dulu di Miri Airport untuk cari breakfast. Guys, dalam 2:30 petang kami check in melalui Air Borneo Airline untuk ke Mulu Park. Dulu Air Borneo ni dikenali sebagai Must Wing, di mana mereka memberi perkhidmatan kepada laluan di kawasan luar bandar di sekitar Sabah, Sarawak serta Labuan. Ia merupakan satu flight yang kecil sahaja. Dah sampai ke Mulu. Excited weh, excited. Guys, dari Mulu Airport pula kita akan naik 4-wheel untuk ke HQ Mulu. Almost dalam 5 to 6 minit sajalah. Dekat je pun. Tengok member kita excited ambil gambar atas 4-wheel. Tada! Kami dah sampai di Mulu Park. Yuhu! They don't come wrapped in ribbons or delivered to your door. You have to actively seek them and ask for nothing more, because the true wealth of a lifetime isn't what you earn or spend. It's the memory of these. So inilah penginapan kami untuk malam ni. So besok kami akan ke Mulu Camp 5, di mana di situ akan bermulalah journey kami untuk menawan Mulu Pinnacles. Check map RM100. Bye.